Call me Daddy. No Puan. Jemput masuk, Puan. Hai, selamat datang, Puan. Spa ke ni? Spa apa cantik rupa ini ni? Ya, Puan. Puan nak buat treatment apa? Oops, sorry. Call me Daddy. No Puan. Treatment banyak. Spa macam T20. Harga B40. Boleh tahan? Okey, Datin. Kita jemput duduk dulu untuk kita buat pilihan treatment lah. Jemput duduk, Datin. Okey, kita ada buku menu. Okey, Datin boleh tengok. Okey, kejap. Ada tak treatment yang boleh bagi saya glowing? Kayaknya macam saya tak nak make up. Saya malas nak make up ni. Kau boleh saya bangun je tidur lepas mandi tu, saya nampak muka refresh, cantik. Aduh, Datin. Okey, kat sini kalau cara Datin tak mau nak make up tu, bangun pagi cantik. Kejap, kita ada sulam bedok. Kalau Datin pakai yang tu, bangun tidur pun segak. Tak gaduh nak buat apa-apa dah, Datin. Sekarang pun I dah segak. I nak segak lagi. Kita buat bagi segak lagi. Kita sulam blusher. Okey juga. Menarik treatment tu. Okey, so I proceed treatment ni. Okey, boleh Datin. Okey, Datin. Datin dah ready untuk treatment sulam bedak dan blusher? Okey, I'm ready. Okey, jom Datin. I nak bayar? QR ke kad, Datin? I nak bayar pakai kad. Okey, boleh touch. Macam mana? Okey ke, Datin, treatment? I suka sangat-sangat treatment ni. I nak recommend dekat member-member I. Sebab apa, lepas ni dia orang ketengku muka I flawless, cantik. I suka. I tak lupa I akan ajak kawan-kawan I datang spa ni. See you soon. Bye-bye.